Sayyidina Mughirah, aku bersama Nabi, aku pergi dengan Nabi. Itu kita dah bahas antara khususiat bagi Nabi. Nabi boleh pilih nak pergi dengan siapa. Contoh orang panggil Nabi seorang pun Nabi boleh pilih, Nabi boleh ajak orang. Ini macam mana yang berlaku dalam perang Khandaq. Orang panggil Nabi, Rasulullah, tuan dengan beberapa orang sahabat jemput main rumah. Nabi ajak semua ratus dia. Ini Nabi SAW boleh, tak ada masalah. Dan makanan tu cukup, tak berkurang sama sekali, dan semua kenyang. Dan Nabi kita buat apa? Nabi kita kata, jangan makan, jangan hidangkan makanan tadi sebelum aku sampai. Jadi sahabat pun tak buat apa. Sampai Nabi main, Nabi ludah dalam periuk tu, Nabi ludah dalam tempat tepung tu. Ini untuk Nabi ya. Kita buat tiru macam tu pula, ludah. Siapa tak nak, siapa makan. Ini untuk Nabi SAW. Lepas tu baru dihidangkan dan cukup semua. Ini berlaku dalam perang Khandaq. Maknanya ini untuk Nabi. Kalau kita orang jemput, dekat mana kita ni dan keluarga. Kita nama kita dan keluarga. Tak apa. Tetamu apa semua nak bawa ke, kena tanya, kena izin dulu. Baik tuan-tuan dan puan, ini khusus untuk Nabi, sebab Nabi tahu apa yang Nabi buat. Kemudian dihidangkan sepotong daging bakar. Baginda mengambil pisau dan memotong daging itu. Nabi pun ambil pisau, Nabi potonglah daging tu. Dan dengan pisau itu juga baginda memotong daging itu untukku. Pisau tu juga Nabi potong untuk Nabi, dan Nabi potong juga untuk sahabat Nabi ini. Sayyidina Mughirah kata, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berkata, lalu Bilal, Sayyidina Bilal datang memberitahukan kepada baginda bahawa waktu salat telah tiba. Lantas baginda meletakkan pisau kemudian bersabda, ada apa dengannya? Bertuah betul. Maksudnya macam mana? Nabi duk potong, Sayyidina Bilal beritahu, Rasulullah dah masuk dah waktu solat. Ini Nabi ni, Nabi nak bagi tahu bahawa makanan ni kalau dihidangkan, dahulukan makan. Apa makanan sedap apa? Hidang orang. Waktu dengan syarat waktu solat tu tak, ni lah baru masuk, makan dulu lah, selesaikan dulu, lepas tu solat. Ini dibahas oleh para ulama. Jadi kita dahulukan makan dalam bab ni. Sebab disebutkan juga, Imam Al-Bajuri sebut, wassalatu bihadrati ta'amin tatawwaqa ilayhi nufusu makruhatun. Salat dalam keadaan makanan yang dihidangkan. Makanan tu dah dihidangkan, dan makanan tu juga menyelerakan kita. Manduk teringin nak makan. Waktu mayang tu macam mana? Hilang khusyuk. Tengah semayang bau sedap, orang semayang bau sedap, orang buat kenduri tahlil, bau sedap, nasi Arab bau sedap. Tu. Jadi kata Imam Al-Bajuri, solat dalam keadaan makanan dah dihidangkan dan makanan tu menyelerakan, memang kita nak makan, itu hukum dia makruh. Baik. Jadi Nabi cubalah, ada apa dengan Bilal ni, bertuah betul. Apa maksud ucapan dia tu? Baik. Kemudian Sayyidina Mughirah berkata, dan adalah misai Bilal telah panjang menutupi bibir. Misai Sayyidina Bilal ni tutup ke mulut. Lalu baginda bersabda kepadanya, biar aku potong misaimu dengan berlapikkan siwak, atau potonglah misaimu dengan berlapikkan siwak. Nak bagi sama, letak sugi atas ni, mulut ni, potong. Mana lebih tu kan, potong. Atau potong semua. Kalau mazhab Hanafi, mazhab kita pun menyimpan misai itu termasuk makruh lah, menyimpan misai. Tapi ada juga disebutkan yang makruh tu kalau macam ni tu, sampai apa, tutup mulut. Kalau setakat tipis tu tak ada masalah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, potong janggut haram. Mazhab Hanafi, mazhab kita makruh. Saya potong tak rata, tumbuh sini tak tumbuh, tumbuh kat sini pula, tak apa, potong. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tak apa.
Potong tak apalah, sebab pendapat tu sampai ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Kita ikut mazhab Syafi'i makruh. Baik, ini juga kata para ulama, baginda melawah atau bergurau dengan Sayyidina Bilal, dan juga menunjukkan dekatnya hubungan baginda Nabi dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Baik, wabihi wa ilaihi qala haddatsana Wasil bin Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin al-Fudail an Abi Hayyan at-Taimiyyi an Abi Zur'ata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan daging. Jadi dihidangkan daging untuk Nabi. Kemudian bahagian lengan, yakni kaki depan, diberikan kepada baginda. Bahagian kaki depan kambing tu bagi pada Nabi, dan itu adalah bahagian kesukaan Nabi. Lalu baginda memegangnya dan menggigitnya. Pegang, Nabi gigit. Dan itu eloknya kalau kita makan tulang yang ada daging tu, kita tokok, angkat tu tokok, bukan koyak dengan pisau atau koyak dengan tangan, bukan, tapi dengan gigi. Logiknya, apa yang gigi kita dapat hancurkan, dapat pepok sampai habis tu, sampai hancur, maknanya pencernaan kita pun boleh perancang. Tapi kalau gigi kita tak boleh, telan liat, punya liat, terus kita telan juga, pepok ni tak boleh dah. Dah pepok tak boleh, terus telan. Yang tu yang buat pencernaan kita, usus kita jadi masalah tu, berak tak lawah dan sebagainya. Itu kaedah dia mudah. Sebab Nabi SAW makan macam tu, Nabi angkat tulang tu, Nabi gigit dengan gigi Nabi SAW. Dan ini juga sunnah bila kita makan seorang-seorang, makan dalam talam. Daging adalah 3 ketui, hak makan 4 orang. Macam mana tu? Nak tokak macam tu? Tak kena. Ini tuan-tuan puan. Itu sunnah mengikuti apa adat pada masa tersebut, sesuai atau tak kita buat. Macam Nabi pernah makan anggur. Anggur kan ada tangkai banyak, tangkai itu ada buah banyak. Nabi angkat, Nabi pegang hujung tangkai itu, Nabi makan. Dia makan sampai tepuk tu berseleranya. Nabi makan anggur tadi tu sampai air anggur tu meleleh keluar daripada mulut Nabi, meleleh ke janggut Nabi, maknanya banyak. Dan kata sahabat, kami tengok air anggur tu meleleh tu macam mutiara yang jatuh daripada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sekali-sekala buat, belilah 2 tangkai tu, RM10 tu kak, RM13 tu kak. Ini makan kat rumah orang hidang satu tu 2 tangkai, kita pergi buat gitu, tak kena lah. Ini tuan-tuan perempuan, ini Nabi SAW tu cara Nabi. Banyak tuan-tuan perempuan cara Nabi makan. Baik, wabihi wa ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud an Zuhair يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أو يرى أن اليهود سموه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan, yakni kaki depan kambing. Nabi suka yang tu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, dan Nabi diracuni pada daging bahagian lengan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat Nabi, dikatakan dia orang yang ke-6 masuk Islam. Dia orang yang ke-6 masuk Islam. Ni sebelum ada rumah apa tu, Darul Arqam apa tu, belum ada lagi, tak ada lagi tu. Dia orang yang ke-6 masuk Islam. Macam mana dia boleh masuk Islam tu? Katakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia pengembala kambing di kota Mekah. Suatu hari Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
baru balik dari satu perjalanan, singgah di situ. Tanyalah dekat Ibnu Mas'ud, ni kambing punya kamu ke? Ibnu Mas'ud kata bukan, ni punya tuan aku. Bawa, boleh tak bawa mai kambing yang pencen dah, kambing yang apa, putih susu, tak ada susu, tak apa, tak keluar susu dah, pencen lah kita kata. Dia pun bawa mai lah kambing yang ni lah, yang kambing monopause, kambing tu bawa mai lah. Nabi pegang kantong susu tu, Nabi perah keluar susu, Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum, dan juga Ibnu Mas'ud pun minum. Dikatakan terus dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beruntung dia tengok mukjizat Nabi, terus beriman dengan Nabi tanpa ragu. Dia kata, aku sepanjang aku duduk belah kambing beton-ton ni tak pernah berlaku macam ni. Tengok orang ni, maknanya orang ni bukan orang sembarangan, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud dikatakan betih dia tu agak kecil daripada kebanyakan orang. Nabi kita bersabda, sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah daripada bukit Uhud. Jadi gunung Uhud tu kalau ditimbang dengan betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat. Mana bernilainya, berharganya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni banyak cerita tentang Nabi. Ibnu Mas'ud berkata, dan Nabi diracuni pada daging bahagian lengan, dan Ibnu Mas'ud mengetahui bahawasanya orang Yahudi yang meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantaulah yang racun Nabi itu siapa? Orang Yahudi. Jadi tuan-tuan perempuan, banyak apa, kalau pemimpin tu baik, mesti ada lawan dia, mesti ada apa, musuh dia banyak. Ada juga yang menyebutkan kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu mati angkara racun juga, dibunuh, dia racuni. Tengok macam mana Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz pun sama. Itu tuan-tuan perempuan, orang yang pemimpin yang jahat memanglah musuh ramai lah. Itu tak saudara kira lah. Fir'aun musuh dia banyak tak? Banyak. Namrud banyak tak? Banyak. Tak dimaksud kita tu hak yang baik tu. Hak baik pun banyak yang tak suka. Nabi SAW diracuni pada apa, lengan ataupun kaki depan kambing. Dan juga tuan-tuan perempuan, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membenci ataupun tidak menyukai daripada seekor kambing itu 7 benda, 7 perkara. Yang pertama, al-mararatah, empedu. Nabi tak makan empedu. Wal masanata, tempat saluran kencing. Nanti ini catatan-catatan ni saya tambah dalam edisi yang kedua. Edisi kedua saya nak buat yang dalam edisi Rumi, terjemahan Syama'il Muhammadiyah ni, edisi Rumi, saya akan tambahkan ni nota-nota ni macam mana apa semua, saya akan tambahkan. Itu ada info tentang yang untuk ikut dalam tajaan cetak kitab tu yang akan diwakafkan tu. Itu saya dah bagi pada Dr. Alias. Nanti siapa yang nak tahu info tu, butiran detail tu, boleh tanya Dr. Alias, insyaAllah. Kemudian yang pertama empedu, yang kedua tempat saluran kencing, yang ketiga al-haya'ah, faraj kambing, maluan kambing tina. Wa zakara, apa ni, alat kelamin, kambing jantan. Wal unsayain, telur ada tu, Nabi tak makan. Wal ghudata ni dia macam tuan-tuan, lemak kambing, dia ada daging juga tengah-tengah tu sikit tu. Tu Nabi tak makan. Lemak dia tu, ada daging tengah tu, kita nak sebut apa tu. Tu Nabi tak makan yang tu. Apa bahasa kita ni, saya orang tak tahu, tapi yang tu lah, ghudata tu yang tu. Kemudian waddama, dan darah. Darah Nabi tak makan lah. Darah ni, tanya pada orang muka Islam yang pernah makan darah, kata darah tu rasa lebih kurang macam hati tu kita boleh. Hati tu macam darah macam tu, macam darah yang dibekukan. Darah kan kalau biar lama dia jadi beku, tu masak jadi macam hati macam tu, rasa dia macam tu. Tapi kalau hati hukum dia apa, halal lah, hati halal. Baik,
وبه وإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku memasak satu periuk makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masak satu periuk makanan. Baginda menyukai bahagian lengan, maka aku memberikan bahagian lengan kepada baginda. Nabi suka bahagian lengan tu, bahagian kaki depan, aku pun bagilah, bagi satu. Kemudian Nabi makan. Kemudian baginda bersabda, berikan bahagian lengan kepada aku. Nabi minta, bagi hak sebelah lagi, kan ada dua kambing seekor, ada bagi hak sebelah lagi. Lalu aku memberikannya lagi kepada Nabi. Selepas itu baginda bersabda, berikan bahagian lengan kepada aku. Dan minta pula lah. Apa kata Sayyidina Abu Ubaidah? Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, berapakah jumlah lengan bagi seekor kambing? Hak kaki depan tu bagi seekor kambing tu, wahai Rasulullah, ada berapa? Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, tadi dah dua dah, tuan minta lagi, tak ada dah lah. Apa jawapan Nabi? Baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, sekiranya engkau diam, pasti engkau dapat memberikan bahagian lengan kepadaku setiap kali aku memintanya. Nabi bersumpah, demi Allah, kalau engkau diam, engkau boleh bagi banyak mana pun lengan aku minta, 10 kali pun engkau boleh bagi. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Para ulama mengatakan bahawasanya annal akwana tanfa'idu lahu bi iradatin wa isyaratin ilaih, bahwasanya alam semesta ini dia berjalan sesuai dengan kehendak dan isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kisah yang berlaku, Nabi kita keluar daripada rumah Siti Aisyah. Nabi kita ada urusan. Kebetulan waktu itu Siti Aisyah terima tetamu, sahabat perempuan orang Ansar, terima tetamu. Lepas tu orang tu pun tanyalah, sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, Rasulullah tidur di mana? Tidur dekat mana? Tempat tidur dia mana? Ditunjuk yang tu tempat tidur dia. Tempat tidur Nabi ni tuan-tuan perempuan, panjang dia tu 2,5 hasta, bukan 2 depa tu hasta. 2 hasta ni 2,5 hasta panjang, setengah hasta. Berapa kaki tu? 1 hasta kan dia ada istilah berapa kaki tu. Jadi 2,5 hasta panjang dia. Lebar dia 1,5 hasta. Habis itu ustaz, kalau macam tu kepala di atas, kaki juntai ke bawah, macam tu. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi kita bukan tidur atas tilam hebat apa, bukan. Jadi tuan-tuan perempuan, sahabat ni pun tengok, oh Rasulullah tidur atas itu. Dia pun pilah dekat kedai yang jual alat untuk tidur, tilam apa semua tu. Dia beli, bukan beli yang mewah, yang biasanya dia beli, yang biasanya penduduk Madinah guna hak tu. Bukan mesti yang mewah, tak, beli yang biasa, yang standard macam tu, beli, hadiahkan. Malam tu Rasulullah balik, Rasulullah pun tengok, Rasulullah tanya, ma hadza ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Siti Aisyah kata, ceritalah tadi ada perempuan datang sekian, dia beli ini yang biasanya penduduk Madinah guna. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ruddihi ya Aisyah, kembalikan apa tempat tidur ni, tilam ini semua, kembalikan pada orang tadi itu.
wallahi law syi'tu, demi Allah jika aku nak, la ajrallahu ta'ala ma'i jibal adh-dhahabi wal fiddah, sungguh Allah akan perjalankan bersama aku mana saja aku pi, ada bukit, bukau, gunung, ganang emas dan perak yang akan berjalan bersama aku. Mana saja aku pi ada bukit, emas, perak berjalan dengan aku kalau aku nak, kata Nabi SAW. Nabi tak mau yang macam tu. Dan tuan-tuan bapa yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini juga berlaku waktu tu Nabi ke rumah anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Siti Fatimah duk tengah buat roti apa semua tu dengan Sayyidina Hasan, Husain kecil lagi duk teriak apa semua. Siti Fatimah pun mengadulah dekat Nabi. Nabi pi dekat tempat apa ni yang duk adun roti tu, Nabi pi, Nabi sentuh, bergerak adun roti tu, bergerak sendiri. Nabi bilang, lepas tu Nabi sentuh pula, berhenti. Kata Nabi, kalau aku tak sentuh kali kedua, dia akan berputar sampai hari kiamat. Itu Nabi SAW. Pada Nabi kita pun teranglah, wahai Fatimah, yang kau susah payah memasak, engkau susah payah urus rumah tangga ni, semua diurus, semua ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kita ni umat Nabi ni beruntung. Beruntung sebab apa? Tuan-tuan perempuan bayangkan, kita niat saja tu dapat pahala dah. Tuan-tuan niat nak main masjid, tengok-tengok hujan tak ada mai, memang niat sungguh lah, bangun pakai baju dah. Niat tu tidur ni tak ada idea tu. Niat, aku niat tak ada tu. Niat pakai baju dah, tengok-tengok hujan lebat sungguh. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati umat Nabi SAW, bila niat untuk buat baik kemudian tak jadi buat, ditulis satu pahala. Itu dalam hadis, dalam kitab Arba'in tu ada disebutkan, bila niat buat dan buat 10 pahala. Niat buat jahat, lepas tu tak jadi buat, niat buat jahat ni tak jadi buat, Allah tulis 1 pahala. Sebab dia tak buat. Niat buat jahat kemudian buat, Allah tulis 1 dosa. Itu semua tu adalah disebabkan baginda Nabi SAW. Sebab itu saya tekankan, apa saja tuan-tuan perempuan, tuan-tuan keluar cari rezeki, bekerja apa semua tu, tuan-tuan niatkan macam ni. Tuan-tuan niatkan, aku keluar ini adalah untuk mencari rezeki yang halal. Cari rezeki halal. Kemudian kalau orang tanya pula, cari rezeki halal untuk apa? Untuk anak isteri. Anak isteri kan benda yang wajib, memberi nafkah pada anak isteri kan benda wajib, pahala tuan-tuan perempuan. Walaupun tuan-tuan perempuan orang kata religian dunia, tak tuan-tuan perempuan, kita bangun awal pergi sembahyang subuh, ataupun ada apa, kadang-kadang dah pakai baju seragam dah tu, cikgu apa kena pakai awal pergi mayang kat masjid, terus pergi tempat kerja apa semua, orang nampak macam ligan dunia. Tak tuan-tuan perempuan, mencari rezeki yang halal itu adalah perkara yang wajib, dan itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bapa yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Nabi kita tadi itu diracun pada daging bahagian lengan. Jadi ini mukjizat Nabi juga, bahwasanya Nabi kita diracun tu tak memberi mudarat pada Nabi, tak memberi mudarat. Yang tu berlaku dalam perang Khaybar. Jadi Nabi kita diracun. Perang Khaybar itu berlaku, kalau tak silap, dalam tahun 7 Hijrah atau 6 Hijrah macam tu. Jadi waktu tu diletakkan racun ada perempuan Yahudi ahli kitab, dia sembelih kambing, dia masak, dia buah racun bagi pada Nabi. Ahlul kitab kalau sembelih, kita boleh makan masakan dia dengan syarat ahlul kitab tu. Ahlul kitab tu siapa? Saya tak tahu zaman Allah ada ke tak. Jadi ahlul kitab tu yang berpegang pada Taurat, Injil, Zabur yang ori, tak belum diubah. Zaman Allah tu banyak diubah. Ini tuan-tuan. Kalau tak diubah lagi tu, maknanya kalau berpegang pada kitab yang asal, dia pasti beriman tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua kitab tu menyebutkan tentang Nabi akhir zaman, semuanya
sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sembelih, letak racun pada bahagian lengan tu, dia bunuh banyak, bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi makan, bismillah, Nabi makan. Dalam mulut Nabi, daging tadi itu bercakap, wahai Rasulullah, telah diletakkan racun pada aku. Dan tuan-tuan dan sahabat-sahabat hak lain tu ada yang sampai meninggal. Nabi pun tanya pada perempuan ni, kenapa engkau letakkan racun? Kata perempuan ini, aku pernah membaca di dalam kitab-kitab yang terdahulu, sekiranya engkau Nabi, racun itu tidak akan memudaratkan engkau, tak membahayakan engkau. Dan memang betul tak membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kata Syekh Fahmi Zamzam, rasa perih, rasa pedih di mulut sampai ke tengkok Nabi itu saja. Tapi kesan daripada itu adalah kesan racun tu. Nabi kita hidup sampailah Nabi kita wafat pada tahun 10 Hijrah, 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah Nabi kita wafat. Sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita bersabda, mazalat aklatu Khaybara tu'awiduni, masih terasa lagi bekas gigitan yang aku gigit dalam masa perang Khaybar tu, aku gigit, masih terasa lagi perih dia. Dan sekarang urat jantungku terputus. Kata para ulama, perkara ini disebabkan Allah himpunkan pada Nabi pahala mati syahid juga. Kesan daripada perang tu, Allah himpunkan pada Nabi pahala mati syahid juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada orang perang ni, kita dengar perang-perang syok lah, perang mati syahid. Ya, kalau mati syahid. Kalau kudung, perang-perang kudung, cacat seumur hidup. Demikian. Makanya berjihad itu pahala dia besar, besar. Ya alhamdulillah kalau dapat mati syahid. Tapi kalau tak dapat anugerah syahid tu, dapat cacat, Allah bagi pada dia pahala bersabar. Itu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar ini pahala mereka banyak, sampai tak dapat dihitung pahala mereka. Dia dapat pahala bersabar tu pula. Makanya berjihad ni berat tuan-tuan, berat tuan-tuan. Sebab tu orang mengaji pun ditulis pahala berjihad. Berat, mengaji tu berat tuan-tuan, memang berat. Mengaji tak duduk dengar sejam, setengah jam, paling tak 2 jam bahkan. Bukan senang tuan-tuan. Nah, ini tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmatullah. Maka Allah himpunkan pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pahala mati syahid. Pahala syahid itu dapat juga pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana yang berlaku pada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kalau tak silap saya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, dia ini ketua orang Ansar ataupun juru bicara, perwakilan daripada orang Ansar. Dia pernah dalam satu peperangan terkena panah di nadi dia tu. Darah tak berhenti, tapi tak meninggal sebulan kemudian. Lepas tu dimandikan tak jenazah dah, dimandikan. Macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jenazah Nabi pun dimandikan. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita baca satu lagi. وبه وإليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sebenarnya daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bahagian lengan. Sebenarnya bukan bahagian lengan yang paling Nabi suka, tu bukan yang tu. Tetapi baginda jarang memakan daging, sehingga baginda segera mengambil bahagian lengan
kerana bahagian itulah yang paling cepat matang, yang paling cepat masak. Masak bahagian itulah paling cepat. Kan sikit, daging dia kan sikit jadi cepat masak. Yang tu yang Nabi kita makan. Dan jarang jumpa daging. Kalau jumpa selalu lain cerita. Jadi tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tadi hadis yang menyebutkan tentang Nabi kita diberi oleh Sayyidina Abu Ubaidah lengan kambing, bagi Nabi makan, kemudian Nabi minta pula bagi dua. Lepas tu Nabi minta pula, dia pun kata, wahai Rasulullah, seekor kambing ada berapa lengan? Maksudnya tadi aku dah bagi dah, lepas tu ni habislah lengan. Jadi para ulama mengatakan, kita ni bila kita terlalu banyak bertanya, kita takkan dapat sir tu, takkan dapat. Ini berlaku. Syekh Nazrul Nasir pernah cerita, Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi itu imam kita lah dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi tempat dia di mana? Di Syria tu, Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Itu Imam Haramain apa semua tu, antaranya Imam An-Nawawi lah, penerus-penerus dia tu. Selepas Imam Nawawi wafat, Imam Nawawi meninggal dunia, ada seorang tukang sapu lah, cleaning service tu, ada tukang sapu apa tu. Dia kata setiap malam Imam Nawawi akan keluar daripada pintu tu, pegang tangan aku, berapa langkah berjalan sampai depan Kaabah. Lepas tu tawaf, sembahyang apa semua, lepas tu pegang tangan aku, berapa langkah sampai pula di Syria. Setiap malam. Dan tukang sapu ni, tukang bersih-bersih ni tak pernah tanya, power lah Imam, oh hebat, macam mana buat gitu, tak pernah tanya. Maka Imam An-Nawawi setiap malam ajak dia, sebab tak pernah tanya. Tanya banyak tak dapat. Saya pun macam mana boleh buat itu, macam mana. Dengar-dengar kata apa, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sehari dalam bulan puasa 2 kali. Bulan puasa 2 kali. Mungkin tak benda tu? Mungkin. Sampai khatam tanpa berhenti 10 jam paling tak. Syekh Fahmi kata ada 6 jam ada, tapi tanpa berhenti. Bagi yang lancar, bacaan dia tu lancar, 6 jam 7 jam, katakanlah 10 jam, 2 kali sehari boleh tak? Boleh. Baru 20 jam. Tak lena 2 jam, 2 jam 4 jam khatam, lena saat 2 jam. Saya ini pula. Ini tuan-tuan boleh kalau nak duduk kira dengan dia. Syekh Nurdin hafizahullah ta'ala pernah cerita, ni anak murid dia ni, apa, ada Ustaz Fikri do rumah ngaji Simpang 4 Taiping. Dia cerita, dia kata Abi pernah cerita dekat saya, Syekh Nurdin lah pernah cerita, Syekh Nurdin ada buat satu kitab, saya lupa nama kitab tu pun, dan Syekh Nurdin rujuk pada satu kitab yang besar. Kitab ni besar. Syekh Nurdin kata sepanjang beliau nak tulis kitab yang beliau buat ni, rujuk pada kitab tu, setiap malam beliau boleh baca kitab tu 2 kali khatam setiap malam. Lebih daripada 2 kali tu lebih. Sebab apa? Kan rujuk, baca. Lepas selesai kitab kecil ni, kitab tu nak baca sehari, buat semalam tu nak khatam sekali pun tak boleh. Dia panggil dengan keberkatan waktu. Secara mudah lagi, kalau keberkatan waktu tu, hebatnya rahsia waktu ni, tuan-tuan bayangkan macam mana Nabi kita Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sembahyang, kemudian dalam perjalanan tu saja berhenti 4 tempat. Berhenti kat Madinah, kemudian berhenti dekat pokok yang Nabi Musa berteduh, kemudian berhenti dekat Gunung Tursina, kemudian berhenti dekat Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. Lepas tu masuk sembahyang dengan para Nabi semua. Lepas tu munajat tu pula. Lepas munajat tu Nabi kita dahaga diberi pilihan, ayat apa, Nabi kita pilih susu. Lepas tu baru Mi'raj pula, langit pertama, langit kedua, apa semua tu. Kemudian kan dapat perintah solat, turun sampai dekat Nabi Musa tu langit yang ke-6, naik balik ni tu sampailah 5 waktu, 5 waktu solat, daripada 50 jadi 5. turun bukan turun dekat Masjidil Haram, bukan, turun dekat Masjidil Aqsa, lepas tu naik burak balik. Tuan-tuan bayangkan perjalanan yang lama tu.
kata para ulama Nabi kita kan waktu tu Nabi kita tidur, lepas tu dibelah dada apa semua tu, dijahit, dibersihkan apa semua, lepas tu dijahit semua, Nabi kita bangun berangkat Isra Mi'raj apa semua tu. Nabi kita sampai balik ke Masjidil Haram dalam keadaan tempat tadi itu masih lagi terasa hangat ataupun panas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang punggung Nabi, belakang Nabi kan duduk berbaring kan, belakang Nabi itu kan bangun, kita duduk macam ni, kita bangun, rasa tak panas tu? Rasa lah, tak sampai seminit lah hilang panas tu. Tu panas tu tak hilang lagi. Nabi kita dah sampai semula ke Masjidil Haram. Ini tuan-tuan, tu rahsia waktu, Allah sahajalah yang tahu. Tuan-tuan, tapi duk selalu buat play-play pula, ada play-play pula. Syekh Nazrul kata ada orang ajak dia pergi meratip kat Gunung Jerai. Meratip kat Gunung Jerai, ada tempat tu disebut meratip kat Gunung Jerai. Lepas tu nanti kita akan macam terbuka hijab, nampak orang duk ni, kita akan berjalan tengah-tengah, jangan duk tegak orang duk petik bunga ke, jangan duk tegak. Syekh Nazrul kata tak ada aja, pergi orang kata 2 hari jadi 2 tahun. Pergi masuk mana dah, kamu tak payah harus buat lah. Macam tu saya tak minat macam tu. Orang duk ajar saya naik Gunung Jerai malam-malam, saya kata tak ada pasal, siang pun saya malah Nabi, malam Nabi. Banyak aja lagi nak buat. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Saya akan terus beransur. Ada satu lagi tempat pekan Rabu tu saya main dengan kawan, dia pecut, dia bagian pecut tekan minyak dia. Baik, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang nanti tentang yang kerjaan kitab, apa-apa maklumat tuan-tuan boleh apa tanya pada Dr. Alias, nanti apa-apa nombor saya ada di situ. Nombor saya ada di situ, tekan link tu, apa terus masuk ke WhatsApp saya insya-Allah. Semoga Allah berkati kita semua, semoga Allah memberikan pada kita kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah himpunkan kita dalam syurga nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi wa rujwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bainana tiba'a nabiyikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabiyikal amin wa dakhilna al-jannata ma'a nabiyikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mun ma'a salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.